guys, welcome back to my channel. So macam korang tengok kat title bawah, Alhamdulillah I'm going to Jeju, Korea. Untuk kali ni korang akan bersama Tiha untuk the next journey, which is I'm going to Jeju guys. Allah, rasa macam mimpi sangat-sangat sebab Tiha rasa macam Tiha dah lama gila minat Korea. So Tiha akan berada dekat Jeju selama 6 hari 4 malam dan Tiha akan duduk dekat sana bersama kawan Kak Tiha, iaitu Kak Disa dan juga mak Kak Disa. Dan Tiha berada di sana dengan agensi Jeju Muslim Travel. Untuk trip kali ni, Alhamdulillah Tiha dapat merasai untuk musim luruh. So, macam korang tengok kat title bawah, hari ni korang akan tengok apa yang Tiha bawa untuk Tiha ke sana nanti. So jom, let's go. Okay, first kita akan cakap pasal pakaian. Sebab pakaian ni antara benda yang orang cakap sangat common lah untuk kita pilih kan. Nak bawa baju apa, nak bawa baju berapa lai, macam mana material and everything. Kita akan rasa macam alamak baju. Sebab kat sana nanti dah cuaca lain dengan di sini kan. So kita akan cari baju yang bersesuaian. Ini apa yang Tiha bawa untuk personally Tiha. To be honest, Tiha memang tak banyak baju. Dan Tiha memang beli baju pun sehelai dua yang Tiha rasa macam Tiha perlu sahaja. Yang lain tu Tiha rasa macam Tiha akan mix and match. Sebab kat sana pun Tiha selama 6 hari 4 malam tu Tiha rasa sangat singkat. Jadi Tiha hanya pakai baju yang senang dan selesa untuk Tiha pakai dekat sana nanti. So first thing first, Tiha beli ialah heat tech. Heat tech ni dia macam inner tapi kain dia lagi lembut dan dia lagi orang cakap ketat dengan badan kita, supaya suhu badan kita tu terjaga dan angin tak dapat masuk dekat kita punya kulit lah, supaya kita rasa sejuk. Ramai orang cakap heat tech ni perlu sebab dekat sana berangin, especially diorang duduk dekat tepi laut Jeju. So memang akan berangin tu, kadang-kadang siapa yang tak tahan sejuk memang akan rasa sejuk. Sini Tiha bawa dua helai, satu hitam, satu lagi warna macam ni. Korang boleh beli dekat Uniqlo ada, dekat TikTok pun ada. Next Tiha bawa legging heat tech. Ini heat tech punya legging. Tiha bawa dua. Ini pun sama, Tiha beli dekat TikTok and juga Uniqlo. So far Tiha try dekat sini dengan cuaca kita yang sejuk hujan kan. Tiha rasa memang selesa pakai sebab dia macam legging je, tapi korang boleh rasa yang kaki korang tu tak sejuk. Macam tu. Dan dia sangat-sangat ringan. So bagi Tiha is a must juga untuk pairkan dengan baju tadi. So Tiha bawa inner heat tech 2 dan juga seluar heat tech 2. Untuk outfit OOTD pula guys, Tiha bawa yang simple-simple je. Tiha bawa baju yang sangat simple. Tiha rasa yang selesa nak bawa, nak pakai kat sana, which is Tiha bawa yang sweatshirt. Sebab sweatshirt ni kalau kita tahu dia tak tebal, tak nipis, tapi dia selesa pakai. So kat sini Tiha bawa dua sweatshirt, satu warna olive macam ni, satu lagi warna beige. Dan Tiha juga ada sweatshirt yang warna hitam. So Tiha ada baju 3 sweatshirt dan Tiha akan mix and match dekat sana nanti. Untuk seluar pula Tiha hanya bawa dua. Satu ialah seluar warna hitam, satu lagi warna brown macam ni, supaya senang nak mix and match nanti. Okay, itu ialah baju yang Tiha rasa macam untuk casual. Untuk Tiha rasa macam extra sikit untuk hari-hari tertentu, Tiha bawa dress. So kat sini Tiha ada dress, satu dress warna hitam. Ini Tiha beli kat TikTok shop. Dan lagi satu Tiha beli warna putih. So Tiha ada dua dress lah, satu warna hitam, satu warna putih. So Tiha akan pakai heat tech kat dalam, Tiha akan pakai dress dan Tiha akan pakai coat dekat luar. Okay, next Tiha bawa trench coat. So Tiha tak beli macam puffer ataupun orang cakap leather jacket ke apa. Sebab bagi Tiha tak pandai mix and match sangat. So Tiha beli yang simple je. Tiha beli trench coat. Tiha beli trench coat daripada TikTok shop juga, warna beige macam tu lah. So, kalau korang perasan warna-warna outfit Tiha banyak macam warna hitam, warna beige, warna earth. Sebab Tiha rasa dia sesuai dengan musim autumn dan Tiha rasa senang untuk Tiha nak mix and match dekat sana nanti. So ini adalah trench coat yang Tiha beli. So far dia tak adalah macam terlampau tebal ataupun nipis, tapi bagi Tiha sedap pakai sebab dia macam material wool coat Tiha rasa. So dia macam tak panas sangat, tak sejuk sangat, tapi just nice untuk kita bawa untuk ke sana. Dan dia tak adalah berat sangat, dia ringan je. So okay, ringankan bag kita juga. Okay, next Tiha akan tunjuk apa yang Tiha bawa untuk Tiha punya toiletries dan juga lain-lain. So untuk Tiha punya toiletries, Tiha beli ini. Ini ialah container untuk travel, which is dia sangat-sangat senang. Kita hanya refill je kat dalam, macam shampoo, sabun, moisturizer, sunscreen, and then nanti bila kita pakai dia, kita pump dia, dia punya bekas tu akan tolak naik atas. So maksudnya dia tak akan ada ruang lebih untuk dia leaking. Tengok ini 15ml dan ini 30ml. Dan Tiha beli banyak je guys. So ini Tiha letak shampoo, Tiha letak body wash, letak face wash,
letak sunscreen and juga moisturizer. So Tiha letak dalam bekas-bekas macam ni supaya senang nak bawa. Okay, dan salah satunya lagi isu bila kita nak pergi travel ke luar negara ialah toilet diorang. Sebab diorang tak pakai pemancur air macam kita. So, susah untuk kita nak berurusan dekat dalam toilet nanti, kan? Ramai sangat yang recommend dan juruh beli benda ini, guys. Benda ini insyaAllah function, iaitu portable bidet. So, nanti korang akan masukkan air dalam ni. Sebelum korang nak masuk toilet, korang pergi sinki, korang letak air. And then korang make sure tutup kejap-kejap. And then korang just pull. Nanti korang boleh pakai untuk korang pergi ke toilet. So senang lah, korang tak payahlah nak cari botol air ke apa ke, kan. Sebab benda tu akan menjejaskan korang punya kebersihan juga sebenarnya. Sebab kita tak tahu bila kita travel kat negara orang, toilet diorang macam mana, culture diorang macam mana kat sana. So bagi Tiha ini antara benda yang paling senang. Dan ramai orang sangat-sangat recommend. Yang mana yang Tiha baca review pun diorang cakap kalau boleh bawalah ini. Bukan sekadar nak pergi ke Korea tapi ke mana-mana saja. Macam kita tahu kat negara luar diorang bukan macam kita kat sini dekat Malaysia. Diorang tak guna pemancur air, diorang tak guna air. Diorang hanya gunakan tisu ataupun wet tissue. So portable bidet is the must, guys. It's life changer. Okay, next untuk gadget and optional. So ini apa yang Tiha bawa lah untuk diri Tiha sendiri. So kat sini Tiha prepare payung satu untuk diri Tiha. Tempoh tu kadang-kadang dia ada hujan juga. So kita dinasihatkan at least bawa payung ataupun baju hujan untuk kita just aware dengan keadaan dekat sana. Sebab kita tepi laut, kan, kita tak tahu diorang punya perubahan cuaca. Okay, next adalah benda yang Tiha rasa macam Tiha perlu bawa juga ialah hand warmers. Ni Tiha beli online. So satu pack ni ada 10. Dalam ni macam ni, hand warmer. So nanti bila nak pakai koyak-koyak, and then dalam ni ada 2 patch. Dan korang boleh letak dalam poket ke dalam baju ke. Seju waktu musim autumn ni dia boleh turun 18 hingga 15 darjah Celsius waktu siang. Dan boleh jadi 18 hingga 10 darjah Celsius waktu malam. So bagi Tiha, range tu Tiha takut Tiha sejuk. Okay, next Tiha bawa towel. Ada yang cakap tak payahlah bawa towel sebab dekat hotel nanti diorang akan sediakan. And yes, hotel Tiha memang ada sediakan juga towel. Tapi Tiha rasa macam Tiha just nak bawa extra sikit untuk at least in case Tiha nak tukar ke, kan. So senang, Tiha bawa satu towel. And next Tiha bawa glove. So kat sini Tiha ada 2 glove. Ini adalah glove yang Tiha beli waktu umrah hari tu. Sebab Tiha pergi umrah hari tu pun musim agak sejuk juga. So Tiha masih ada lagi glove tu. Dan Tiha akan bawa glove yang sama je pergi sana. Ini glove biasa je, guys. Tapi so far Tiha pakai dekat Mekah hari tu pun Alhamdulillah dapat cover kesejukan tu. So Tiha rasa Tiha tak perlu beli dah kot. Cumanya satu je lah, dia tak ada macam yang screen punya tu, kan. So bila Tiha nak pakai phone, Tiha terpaksa kena buka sekejap. Itu je lah Tiha rasa macam kekurangan je. Tapi in term of glove, Tiha dah ada 2 pasang. So Tiha rasa why not, kan, kita pakai je apa yang ada. So jimat. Okay, next ini ialah sangat-sangat penting ya, guys. Which is Tiha beli universal adapter. Macam ni, dia macam ni bentuk dia. Dia ada banyak jenis tapi yang Tiha jumpa macam ni. So dekat Korea, diorang guna plug yang jenis 2 socket macam ni. Dia macam sama macam kat Malaysia, tapi sebenarnya tak, sebab kat Malaysia dia macam lebih kecil dia punya bulatan ni. Kalau kat Korea dia tebal dan dia rapat sikit kot. Sebab Tiha try dekat plug kita biasa pun tak boleh masuk. Maksudnya dia agak dekat dan juga besar dekat sini. Ada orang dia guna model yang lain juga, jenis universal adapter, ikut macam mana korang nak. Tapi macam Tiha sendiri, Tiha beli benda ni macam ni. Sebab dia senang, dia compact satu. Dan so far Tiha pakai ni okey je, tak ada masalah. Dia tak bergoyang, dia tak melorot. Dia okey je. Okay guys, this is the last one yang Tiha rasa macam Tiha excited gila nak share dengan korang. Ini ialah mini travel telekung, guys. Tiha beli dekat online, Tiha beli dekat TikTok. Jenama Hikmah. Ya Allah, Tiha tak tahu nak cakap macam mana. Tapi dia punya material dia sangat-sangat ringan dan sangat-sangat sedap pakai. Bagi Tiha, untuk orang yang sentiasa rasa macam nak semayang macam mana nanti, telekung nak guna telekung mana, nak bawa telekung muat ke beg, macam tu, kan. So ini ialah penyelesaian dia. Sebab dia sangat-sangat kecil. Tengok, dia besar tapak tangan je. Dia nak pakai dia sangat-sangat senang. Dan dia ada satu kain dan satu telekung. Very stretchable. Dia rasa macam okey je untuk standard size, tak ada masalah. So ini ialah dia punya telekung. Kalau korang tengok, even telekung dia
dekat area muka dia ada macam kain yang lembut tu kan untuk kita rapat dekat muka. So insyaAllah memang tak akan nampak rambut. And at the same time, ini Tiha beli yang version yang dah upgrade sikit. Dekat bawah ni diorang dah buat lace macam ni. Lace ni diorang buat untuk bila kita semayang, kain tu tak terangkat ataupun kain tu tak mengembang macam tu kan, macam tak terangkat. Bila kita nak sujud ke apa ke, dia tak senang terangkat. And Alhamdulillah so far Tiha pakai memang betul. Walaupun Tiha semayang dekat bawah kipas angin, dia tak melayang weh. Dan Tiha rasa macam, oh ini sangat-sangatlah berbaloi untuk beli. Dan kain dia sangat lembut. Sangat lembut. Dan nanti korang just lipat kecil-kecil masuk balik dalam beg. Itu je. So sangat-sangat senang. Tiha benda ni sangat-sangat function, especially kita perempuan yang kita rasa macam bila travel ni susah sikit lah untuk nak cari telekung, untuk nak pinjam dekat orang telekung kan, sebab kita pun tak tahu macam mana keadaan surau ke tempat semayang ke kan. So inilah barang-barang yang Tiha akan bawa kat sana. Ada lagi a few things yang Tiha tak siap, macam skincare, makeup dan juga a few baju untuk Tiha pakai tidur nanti ke apa kan. Itu je baju yang Tiha tak prepare lagi. Yang lain-lainnya macam baju-baju ni semua Alhamdulillah Tiha dah settle. Cuma Tiha perlu pack je dekat dalam bag luggage nanti. So untuk AirAsia, hand carry Tiha ada 7kg dan juga check in untuk 20kg. So Tiha rasa insyaAllah dengan barang-barang yang Tiha bawa ni, semoga beratnya tidak banyak dan beratnya okey untuk bawa ke sana. Sebab saya takut, saya tak nak ada apa-apa masalah, saya nak pergi bercuti. Itulah video untuk kali ni guys. Thank you for watching my video. Jangan lupa to like, share and subscribe my video guys. Bye bye. See you guys in my next journey. See you guys in Jeju. Bye bye guys.